Petang-petang nak makan apa? Rasa ni hotdog cheese bomb. Mula-mula korang pakai je hotdog apa yang ada kat rumah korang. Korang rebuskan, bagi air mendidih sampailah dia jadi lembut macam ni. Kacau-kacau, dah ready untuk diletakkan atas roti. Okay, korang boleh pakai apa-apa je roti yang ada dekat rumah korang. Tetapi yang paling penting ingredient, cheese bomb. Yang ni korang kena tambah. Senang saja. Sapukan dekat atas hotdog yang kita dah rebus tadi, dekat atas roti. Boleh buh sebanyak mana, lagi banyak lagi bagus. Yang saya beli ni pedas tau. Okey, nampak dia punya creamy dia. Memang menyelerakan betul. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Produk Mama G. Memang cheese bomb ni memang menaikkan rasa dia. Kalau korang berminat, check back kuning. Kerana saya bagi 4.5/5 star.